Salam sejahtera pencinta kejuruteraan di seluruh dunia. Saya Josau dan saya sedang menunggang monosikal elektrik ini. Ia mempunyai motor kecil yang berbeza dan hari ini anda akan belajar apa itu motor tanpa berus. Hai pencinta kejuruteraan. Hari ini kita akan bercakap tentang satu motor elektrik yang agak berbeza, dikenali sebagai motor tanpa berus atau motor brushless. Ia merupakan satu topik yang diminta oleh salah seorang ahli kami dan juga beberapa orang lain telah memintanya dalam video kami. Bercakap tentang motor arus terus dan arus ulang-alik, tetapi sebelum saya bercakap tentang motor brushless, jangan lupa untuk melanggan jika anda belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli. Untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan diingati dalam video-video kami. Anda mesti tertanya-tanya, kenapa saya memegang sebuah drone dan sebuah kipas komputer di tangan saya? Sebenarnya, saya di sini untuk menunjukkan kepada anda bahawa motor yang digunakan dalam barangan ini ialah motor brushless yang sama. Ia adalah sejenis motor elektrik yang menukar tenaga elektrik kepada pergerakan mekanikal, sama seperti pelbagai jenis motor elektrik yang lain. Cuma, ia berbeza daripada motor konvensional kerana ia tidak mempunyai berus dan komutator. Sebagai contoh, jika kita membuka sebuah motor arus terus konvensional, kita akan nampak sesentuh yang menyentuh dengan aci utama yang kita panggil sebagai berus. Dan juga satu peranti yang dipanggil komutator, di mana berus-berus ini bersentuhan untuk menghasilkan pergerakan motor. Apabila jenis motor ini dihidupkan, berus-berus akan bersentuhan dengan komutator dan ia bertanggungjawab untuk membalikkan arah arus elektrik pada gegelung motor. Dan inilah yang membuatkan motor itu berputar. Cuma sentuhan ini akan menyebabkan geseran dan kehausan dari masa ke masa. Dan akhirnya motor akan berhenti berfungsi. Jadi perlu menukar berus atau komutator disebabkan kehausan ini. Tetapi apabila kita melihat kepada motor tanpa berus, ia memang tidak mempunyai berus dan komutator. Dan sistem yang membolehkan motor berputar kini dikendalikan secara elektronik. Mari kita lihat stator tanpa berus stator, iaitu bahagian kecil ini mengandungi lilitan gegelung yang tetap dan tidak bergerak. Rotor pula mengandungi magnet kekal dan merupakan bahagian yang berputar. Apabila tenaga elektrik digunakan pada stator, ia mengawal medan magnet gegelung stator dan dengan itu ia mengawal putaran motor mengikut medan magnet. Untuk lebih memahami, bayangkan anda mempunyai sebuah motor tanpa berus dengan 3 gegelung dan 1 stator dengan magnet tetap, dengan kutub utara dan selatan. Papan elektronik motor mengawal medan magnet stator. Jadi, jika kita sambungkan 2 gegelung dengan medan magnet yang bertentangan, magnet rotor akan tertarik kepada salah satu gegelung, pada masa yang sama ia akan ditolak oleh gegelung yang satu lagi. Apabila medan magnet rotor hampir sejajar dengan elektrik, o sistema eletrônico menjajarkan motor magnet pada motor itu, ia boleh menjajarkan motor tersebut. Tenaga magnet hampir menjadi tenaga elektrik. Apabila motor hampir menjajarkan tenaga magnet, ia boleh menjajarkan tenaga elektrik. Apabila medan magnet hampir, tenaga elektrik boleh menjajarkan motor dengan elektrik. Ia membolehkan pengoptimuman kecekapan motor, pengurangan getaran dan bunyi, selain membolehkan pelaksanaan ciri seperti kawalan kelajuan berubah-ubah dan pembalikan motor yang lancar. Disebabkan oleh penghapusan berus dan komutator mekanikal, motor tanpa berus biasanya lebih cekap dan tahan lama berbanding dengan motor berus. Ketiadaan bahagian bergerak yang terdedah kepada haus mekanikal menghasilkan jangka hayat yang lebih panjang dan kehilangan tenaga yang lebih rendah akibat geseran. Tetapi, adakah setiap motor tanpa berus mempunyai kawalan elektronik? Ya. Secara aimnya, motor tanpa berus direka untuk digunakan bersama kawalan elektronik. Ini kerana operasi yang cekap dan tepat bagi motor-motor ini bergantung kepada kawalan elektronik untuk menentukan urutan bekalan yang sesuai untuk lilitan-lilitan tersebut. Bahawa cara mereka disambungkan mungkin berbeza. Pada motor penyejuk komputer, sebagai contoh, sambungan masuk biasanya hanya dibuat melalui 2 terminal, satu positif dan satu lagi negatif, arus terus.
Dan kawalan elektronik motor terletak di dalam papan kecil motor itu dan papan itulah yang mengawal medan magnet gegelung. Untuk mengawal kelajuan motor-motor ini, anda mengawal voltan masuk. Pada motor tanpa berus, seperti yang kita lihat pada drone, ia biasanya disambungkan dengan 3 wire. Ini kerana jenis motor ini tidak mempunyai kawalan elektronik di dalamnya, hanya sambungan gegelung sahaja. Dan untuk menggunakannya, kita menggunakan apa yang dipanggil ESC atau pengawal kelajuan elektronik atau seperti yang ramai orang panggil pemacu motor. Pengawal ini dikuasakan oleh arus terus dan merekalah yang menghasilkan tenaga. Mereka mentafsir isyarat kawalan seperti kedudukan rotor dan melaraskan kuasa yang dihantar ke gegelung. Untuk mengawal kelajuan putaran motor, bukannya mengawal voltan masuk, ESC mengubah urutan pengaktifan gegelung. Sebab utama bergantung pada kawalan elektronik ini adalah sifat operasi motor tanpa berus. Ketiadaan berus dan komutator mekanikal bermakna tiada cara langsung untuk membalikkan arah arus elektrik dalam gegelung motor seperti yang berlaku pada motor arus terus tradisional. Oleh itu, kawalan elektronik menjadi sangat penting untuk menyelaras penghantaran tenaga yang tepat kepada lilitan stator, memastikan pergerakan yang lancar dan kecekapan motor. Tapi bagaimana pengawal ini berfungsi? Cara kerja motor tanpa berus boleh difahami melalui beberapa peringkat melibatkan prinsip elektromagnetisme dan kawalan elektronik yang tepat. Di dalam pengawal, terdapat satu sistem dengan beberapa sensor yang menentukan urutan bekalan kepada gegelung stator. Maksudnya, ia menentukan gegelung mana yang akan dihidupkan, apa polaritinya, dan gegelung mana yang akan dimatikan. Dalam rajah ini, sebagai contoh, kita boleh lihat sebuah motor tanpa berus sedang dibekalkan kuasa. Dalam graf ini, kita boleh lihat satu urutan peringkat. Oleh kerana sebuah motor mempunyai 3 terminal, kita ada 3 rajah. Setiap rajah menunjukkan satu graf di mana ke atas terminal itu dibekalkan dengan positif. Di tengah, ia dimatikan dan ke bawah, ia dibekalkan dengan negatif dari sumber kuasa. Dengan cara ini, setiap sesentuh mempunyai satu peringkat sambungan. Apabila sesentuh pertama dimatikan, kenalan kedua dibekalkan dengan positif dan kenalan ketiga disambungkan ke negatif. Seterusnya, sesentuh pertama akan disambungkan ke negatif, kenalan kedua akan terus disambungkan ke positif dan kenalan ketiga akan dimatikan. Dan begitulah seterusnya. Inilah urutan peringkat yang mengawal putaran motor supaya ia membuat satu pusingan penuh rotor, iaitu dari 0 hingga 360 darjah. Urutan pemberian tenaga ini sangat penting untuk memastikan pergerakan putaran yang lancar. Dan apakah kelebihan motor tanpa berus ini? Yang ketiga, ketiadaan berus mengurangkan kehilangan tenaga akibat geseran, menjadikan motor tanpa berus lebih cekap. Ketiadaan bahagian bergerak yang terdedah kepada haus mechanical menyumbang kepada jangka hayat yang lebih panjang. Kawalan elektronik ini membolehkan pelarasan halus pada kelajuan dan arah, memberikan tidak balas yang lancar dan pantas. Dan bagi sesiapa yang pernah bekerja dengan motor elektrik konvensional, pasti tahu bahawa penghapusan berus mengurangkan keperluan penyelenggaraan berkala, menjadikan motor tanpa berus lebih praktikal untuk aplikasi jangka panjang. Dan di mana paling biasa saya boleh jumpa jenis motor tanpa berus ini? Kereta elektrik, basikal elektrik, malah skuter elektrik dan kenderaan elektrik lain sering menggunakan jenis motor ini kerana kecekapan, kemampuan untuk memberikan torque serta-merta. Motor tanpa berus digunakan secara meluas dalam drone kerana ringan, cekap dan mampu memberi tindak balas yang pantas. Mereka memberikan daya tujahan yang diperlukan untuk pendorongan menegak dan mendatar. Beberapa alat elektrik seperti mesin gerudi tanpa wayar dan juga beberapa penyedut hampa gas tanpa wayar mungkin menggunakan motor tanpa berus untuk memberikan kecekapan dan ketahanan yang lebih baik. Dan seperti yang saya telah sebutkan, penyejuk komputer dan sistem penyejukan yang memerlukan putaran yang tepat dan cekap seringkali menggunakan jenis motor ini.
Tetapi, lebih daripada itu, beberapa perkakas rumah moden seperti mesin basuh dan pengering boleh menggunakan motor tanpa berus untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kehausan mekanikal. Dalam robot industri, pendidikan atau domestik, motor tanpa berus adalah biasa digunakan kerana atau anda perlukan itu saya daripada saya. Equipamentos de fabricação estão passando a utilizar os motores brushless para garantir uma operação eficiente e confiável. E aí, sabia dessas aplicações dos motores brushless? Tem aí... sahkan bahawa mereka tidak menggunakan motor tanpa berus ini. Eu não sei de vocês, mas... Heliko dando muruktada certa merda. Di sini di sebelah, ada dua pilihan video yang Anda mungkin suka dan berbaloi untuk ditonton supaya Anda boleh terus belajar lebih banyak lagi. Dan jika Anda ingin menyokong kami, tinggalkan like Anda, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.